A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dekat huruf ra tadi Kak baca dengan gaya yang begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia nak jadi ra tu nak jadi ikhtilas, terlaju. Jadi Kak kena jaga tempo bacaan. Okey, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, perkataan al-jam'ani, ya. Yawmal taqal jam'ani innama istazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Okay, nak Kak tengok balik makna ayat ni. Ya. Kat mana nak berhenti betul-betul supaya nampak jalan cerita tu tepat. Okay. Lepas tu part yang terakhir. Part yang terakhir sebab yang lain okey, Masya Allah, Tabarakallah, cuma perlukan latihan berulangan sahaja. Part yang terakhir pada perkataan wallah, bukan terakhir, sebelum akhir, ya, perkataan wallah, wallahu yuhyi wa yumit, wallahu bima ta'maluna basir. Kedua-dua perkataan wallah ni dimulakan dengan waw muraqqaqah sifat dia. Ya, sifat waw nipis. Jadi dia tak boleh bunyi wa. Wallah tak boleh. Wa dia nipis kan. Wallahu bima ta'maluna basir. Okey, contoh perkataan basir, dia terdapat ada ya dan juga ra. Jadi kita nak kontrol lidah tu, nak tahu macam mana kita nak kontrol lidah kita. Melalui perkataan-perkataan macam ni lah. Jadi banyakkan buat latihan dengan perkataan-perkataan yang begini. Ya, contoh atas tu. Wallahu alimun bidhatis sudur. Okey, harfu ra. Jadi kita dapat kontrol. Yang bawah ni pula, wallahu bima ta'maluna basir. Lain, dia punya kondisi lain. Yang tadi tu as-sudur. Yang kedua pula ialah basir. Tamam? Jazakillahu khair. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Okey Kak, harf dha dia tak baca. Dia tak baca hadzil kan. Sebab apa? Sebab ha nipis, sifat dia dha tu tebal kan. Falidhakari mithlu hadzil unthayain. Falidhakari mithlu hadzil unthayain. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Sampai situ Kak Ustazah? Ya Kak, barakallahu fiki. Tak cukup dulu sampai situ. Wafiki barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah lagi Kak khair Ustazah. Wa jazakillahu khair. Barakallahu fiki. Terusnya wajah tak ada Puan Raja Isli Harikh. A'udzu billahi minasyaitonir ra. Pegang ra. Jangan minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Okey, harf nun kakak, harf nun nipis kakak tak macam minaw kan. Fatakuna minadh zalimin. Fatakuna minadh zalimin. Fa'azallahuma الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Okey, harf الضاد kan. Liba'dhin, dia kena bunyi dhin tu, harf dhad tu, sebab dia ada istitalah kan. Wa qulna bitu ba'dukum bi ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Tapi masih ada lagi lah tempat-tempat yang akak kena perbaiki. Barakallahu fiki.